Orang India ada India. Orang Cina ada Cina. Orang Kemboja ada Kemboja. Orang Siam ada Thailand. Melayu di mana? Selepas 50 tahun, tuan-tuan, kita masih berada pada tahap yang sama. Tapi kita tengok sektor politik. Sektor ekonomi ini kita jam lah 18%-nya. Sektor politik pula semakin hari semakin terhakis. Ada barua-barua Melayu. Orang-orang yang bersikap seperti watak buang dalam filem Sarjan Hassan. Ada watak buang yang jadi barua jemput Melayu. Mak Mai. Depa tubuh parti himpun puak ni semua duk sekali. Depa ni lah yang mengikis kuasa politik Melayu pula selepas kita kehilangan ekonomi yang begitu besar. Tuan-tuan sekalian, Melayu tak ada arah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India. Orang Cina ada Cina. Orang Kemboja ada Kemboja. Orang Siam ada Thailand. Melayu di mana? Melayu di sini saja. Ekonomi sudah tak dapat dikuasai. Politik pula terlepas. Makin hari makin sikit tinggal kat kita. Orang muda-muda yang rajin main game, yang tak peduli pasal parti, tak peduli pasal politik, hampa tunggu 10 tahun lagi, negeri ini akan hilang kalau sebarang perubahan tak dibuat sekarang.